Hari ini, kita bukan sekadar nak mengimbau sejarah kosong. Kita akan membedah secara terperinci latar belakang dan legasi salah seorang tokoh paling penting dalam tamadun Islam, iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Mari kita fahami sama-sama bagaimana sumbangan luar biasa beliau sebenarnya masih hidup dan melangkaui zaman. Di skrin sekarang, kita ada satu infografik yang sangat komprehensif yang merangkumkan keseluruhan aspek penting mengenai beliau. Menarik kan? Jadi, daripada kita cuba hadam semua maklumat ini serentak, apa kata kita pecahkan dan analisis komponen-komponen ini secara berperingkat supaya lebih jelas dan mudah untuk kita fahami bersama. Ini adalah peta laluan ringkas kita. Pertama, pengenalan perawi Aisyah. Kedua, latar belakang kehidupan. Ketiga, statistik riwayat hadis. Keempat, contoh sumbangan kepada Islam. Dan yang kelima, ringkasan keseluruhan tokoh. Baiklah, mari kita mulakan dengan bahagian pertama, pengenalan perawi Aisyah, dan kita fahami identiti sejarah beliau. Nama penuh beliau memang cukup panjang dan sangat megah, iaitu Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'b bin Sa'ad bin Taim Al-Taimiyah Al-Quraisyah. Membaca susur galur ini sahaja sudah cukup untuk meletakkan beliau dalam satu kerangka sejarah dan kekeluargaan yang sangat dihormati oleh masyarakat Arab pada waktu itu, terutamanya dari keturunan Quraisy. Tapi, apa yang betul-betul membuatkan posisi beliau sangat penting adalah dua perkara ini. Pertama, beliau adalah puteri kepada Khalifah pertama Islam, Abu Bakar. Dan kedua, isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kedekatan beliau dengan dua susuk tubuh paling utama dalam sejarah awal Islam ini, seolah-olah memberikan beliau kerusi barisan paling hadapan. Ini satu kelebihan yang tiada tolok bandingnya untuk beliau belajar, menyerap dan memelihara ajaran Islam secara terus dari sumber asalnya. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, latar belakang kehidupan, untuk melihat sendiri garis masa hidup beliau. Mari kita telusuri perjalanannya. Beliau dilahirkan di Kota Mekah, tepat 9 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Perhatikan satu fakta unik ini ya, fasa pembesaran beliau sangat istimewa sebab beliau membesar dalam sebuah keluarga yang memang sudah pun memeluk Islam. Maksudnya, teras hidup beliau dibina kukuh di atas ajaran Tauhid sejak dari hari pertama lagi tanpa melalui zaman jahiliah. Beliau akhirnya kembali ke rahmatullah pada tahun ke-58 Hijrah ketika berusia 67 tahun setelah mengorbankan hampir keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bahagian ketiga, statistik riwayat hadis. Mari kita visualisasikan sejauh mana sebenarnya impak beliau ini. 2,210. Biar angka ini meresap sekejap dalam fikiran anda. Memori manusia dan kapasiti untuk mengingati serta meriwayatkan lebih daripada 2,000 buah hadis dengan tepat bukanlah satu benda yang biasa-biasa. Ini sememangnya satu pencapaian peribadi dan sumbangan sejarah yang sangat-sangat menakjubkan. Untuk meletakkan angka tersebut dalam perspektif yang lebih jelas, bayangkan ini. Daripada puluhan ribu sahabat yang wujud sezaman dengan Rasulullah SAW, jumlah 2,210 hadis ini mengukuhkan kedudukan beliau sebagai perawi hadis yang ke-6 paling banyak di dunia. Beliau ibarat jendela utama kita untuk memahami sunnah, melihat kehidupan pribadi Nabi dan menyelesaikan pelbagai isu hukum hakam. Fakta ini sahaja memadai untuk meletakkan beliau di carta teratas sebagai ulama terulung dalam sejarah peradaban manusia. Teruskan ke bahagian keempat, contoh sumbangan kepada Islam. Mari kita teliti beberapa contoh yang lebih konkret. Anda kena tahu, sumbangan beliau bukan terhenti setakat menghafal kata-kata secara pasif tahu. Beliau secara proaktif menyumbang kepada pembangunan dan pemahaman masyarakat tentang Islam. Beliau menyampaikan cerita-cerita eksklusif kehidupan di dalam rumah baginda SAW yang pastinya tak dapat dilihat oleh orang awam di luar sana. Dan yang paling hebat, beliau diiktiraf sebagai seorang faqih atau pakar undang-undang Islam. Ramai pemimpin besar dan para sahabat akan datang rujuk kepada beliau kalau mereka buntu mencari jawapan berkaitan isu-isu hukum. Hebat kan? Dan bukan tu je, kekuatan beliau bukan hanya pada minda, tapi juga pada fizikal dan keberaniannya. Beliau merupakan antara individu yang paling awal melakukan hijrah, sanggup meninggalkan tanah air kelahirannya demi mempertahankan akidah. Tindakan berani ini menjadikan beliau antara susuk terawal yang terlibat secara langsung dalam membina asas dan struktur negara Islam di Madinah. Keberanian dan ketajaman visi beliau memang jauh mendahului zamannya. Akhir sekali, bahagian kelima, ringkasan keseluruhan tokoh. Masa untuk kita simpulkan legasi luar biasa ini.
Jadi, kita tinggalkan sesi kita hari ini dengan satu persoalan yang menarik. Macam mana dedikasi seorang wanita, seorang ilmuwan hebat dari 1400 tahun yang lalu, masih mampu terus membentuk amalan harian kita sehingga ke hari ini? Sebenarnya, setiap kali kita buat amalan sunnah, tak kisahlah cara kita solat, adab dalam keluarga, mahupun hal berkaitan hukum fiqah, kemungkinan besar ilmu itu sampai kepada kita melalui salah satu daripada 2,210 riwayat yang telah beliau pelihara dengan susah payah. Kefahaman kita tentang Islam yang ada pada hari ini, sebahagian besarnya adalah hadiah daripada ketelitian seorang tokoh bernama Aisyah binti Abu Bakar. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa untuk sesi penerangan ini dan teruskan sifat ingin tahu anda untuk belajar benda baru.